Lebih daripada 10 fasiliti dan kemudahan yang ada di The Nyaman Place, Hulu Langat. Belakang aku ni ada slide dan pool yang besar dan korang boleh nampak ada kids water park. Dia ada toilet public juga dekat luar, ada ruangan kerusi dan meja dan tempat untuk nak buat barbecue dekat sini. Korang nak main takraw boleh, korang nak main bola tampar pun boleh, korang nak main badminton pun boleh, atau korang nak main pingpong. Mana korang pilih je korang nak main apa. Tempat untuk bonfire pun ada, tempat untuk breakfast dan dinner pun dekat dewan makan yang luas ni. Ada playground untuk anak-anak, ada juga akses terus ke sungai. Ni yang paling orang nak ni. Lepas tu dia ada kafe pula, banyak makanan sedap yang ada dekat kafe ni tau. Kafe dia pula view sungai macam ni memang terbaik. Dan kalau korang masuk ke ruangan lobi dia pun memang cantik dan simple macam ni. Anak-anak nak main basikal pun boleh. Nak order makanan daripada kafe, dia datang hantar ke bilik. Nampak tak? Memang padu kan? Ini suasana malam dia. Pool yang cantik, kafe pun boleh santai macam ni. Nak main carom boleh, nak tengok movie pun diorang pasangkan. Lepas tu untuk makanan dinner pun ada disediakan dekat sini. Package dia termasuk dinner dan breakfast tau. Nanti apa-apa tentang package korang tanya je The Nyaman Place. Tengok malam boleh ada bonfire macam ni. Lepas tu kita boleh berkumpul bersama keluarga, bakar marshmallow. Memang feel anak-anak pun suka macam ni kan. Kemudian apa lagi? Kita berendam dekat pool waktu malam macam ni. Kita orang ambil glamping memang betul depan pool. Memang terbaik weh. Untuk yang kaki pancing, tahu tak ada pot rahsia dekat sini. Kalau nak aku tunjuk, komen pancing.